Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sering berlaku dalam masyarakat, jin nasab atau lebih dikenali sebagai saka keturunan. Jin nasab ini bukan sekadar kisah mistik. Ia adalah makhluk gaib yang terikat dalam sesebuah keluarga secara turun-temurun. Kadang-kadang ia datang daripada perjanjian lama, sama ada dibuat oleh nenek moyang, tukang ilmu atau pengamal kebatinan yang terdahulu. Ada juga yang datang kerana ikatan pemujaan. Contohnya, penggunaan susuk tangkal atau ilmu pelindung yang tidak bersumber daripada syariat. Dalam bahasa mudah, jin nasab ini beribarat penjaga keturunan, tetapi bukan penjaga yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, makhluk yang menipu dan menzalimi manusia melalui pengaruh gaibnya. Kalau kita dengar istilah saka, itu sebenarnya sama dengan jin nasab. Cuma masyarakat Melayu lebih biasa sebut saka. Dalam konteks ruqyah, istilah jin nasab lebih tepat digunakan. Makhluk ini biasanya diwariskan melalui keluarga. Kononnya untuk menjaga rumah pusaka, ilmu warisan atau membantu keturunan. Okey, Cuk. Saya ada jual barang-barang seperti kasut kijang dan juga sabun untuk mereka yang ada masalah gangguan jin nak lemahkan. InsyaAllah barang-barang ada di bio seperti kasut kijang dan macam-macam lagi. So, boleh follow Pusat Al Taidrus. Sambung video. Bye-bye. Namun sebenarnya jin ini menipu manusia dengan menyamar sebagai pelindung. Padahal dialah punca banyak gangguan dalam hidup seseorang. Antara tanda-tanda jin nasab ialah penyakit pelik yang berulang dalam keluarga, seperti histeria, kemurungan atau sakit tanpa sebab perubatan. Ada juga yang mewarisi keanehan luar biasa, seperti firasat kuat atau boleh rasa sesuatu yang gaib. Kadang-kadang dalam keluarga itu ada barang pelik, macam keris, batu atau cincin lama yang dianggap penjaga. Dan ramai yang juga sejak kecil rasa seolah-olah diri mereka diawasi, terutamanya bila berada di rumah lama atau kawasan tertentu. Hakikatnya, jin nasab ini berbahaya. Ia bukan datang membawa berkat, tetapi membawa ujian dan tipu daya. Apabila seseorang bergantung kepada makhluk seperti ini, hidupnya akan terikat, rezeki tersekat, emosi terganggu dan ibadah jadi berat. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada apa yang dia gantungkan itu. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Maknanya jelas, kalau kita bergantung kepada tangkal jin atau benda gaib, maka Allah akan biarkan kita dalam tipu daya makhluk itu. Jadi, cara untuk memutuskan jin nasab ini hanyalah satu, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan akidah dengan istighfar dan tauhid. Lakukan ruqyah, amalkan zikir pelindungan setiap hari dan jauhi semua bentuk tangkal serta azimat. Putuskan pergantungan kepada makhluk dan gantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketenangan sebenar bukan datang daripada makhluk gaib, tetapi daripada Allah yang Maha melindungi. Allahu a'lam. Saya Pak Cu, selawat sampai mati. Selawat sampai jumpa Nabi.